Okey, saya Nur Alia binti Makna daripada ETH JTM kampus Nimbul Tebal, di mana saya bertugas sebagai pegawai latihan vocational di bahagian BPSM, bahagian Pusat Sumber dan Multimedia. Okey, terutamanya memudahkan dalam gerak kerja, terutama dalam kita membuat kertas kerja. Contohnya macam saya sendiri ada buat kertas kerja dari segi pembangunan untuk pendigitalan, dia sangat membantulah kerana kita tidak menyibakkan masa daripada kita Google dalam banyak banyak perkara. So benda tu kita boleh nampak sekelip mata saja. Walau bagaimanapun kita sebagai manusia mesti juga menilai secara rasionalnya kerana terdapat juga maklumat yang ditokok tambah untuk menyedapkan satu benda tu. Tapi itu ada satu lagi yang saya dapat, kita tahu juga etika kita sebagai penjawat awam sebelum perkongsian itu berlaku. Dan untuk khusus ni, kepentingan AI di kalangan penjawat awam begitu bagus kerana ia merupakan perkara yang terkini yang perlu kita ikuti supaya kita tidak ketinggalan zaman. Lebih-lebih lagi seranan daripada kerajaan di mana kita ke arah pendigitalan negara. So memang berbaloi untuk menghadiri kursus ini di mana terdapat perkongsian seperti mana Gemini untuk daripada image kepada video dan lebih interaktif untuk menarik, terutamanya dalam bidang promosi bagi anak muda di zaman sekarang. Itu merupakan daya tarikan utama untuk menyertai dalam pembelajaran AI ini. Saya lebih suka non-ML tu, yang last tu. Kenapa? Sebab dia lebih banyak aplikasi dia dan lebih details. Okey, untuk memaster ni, untuk pengenalan pertama tu memang sangat bagus, ramai yang teruja. Cuma kalau untuk yang advance lagi, mungkin kita lagi tambah masa lah untuk 2 hari supaya kita lebih menyeluruhlah penggunaan tu. Mungkin kita ambil dari segi skop pekerjaan sebenar, lepas tu kita apply. Itu sajalah pandangan daripada saya.